Ini yang dikatakan kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Inilah dia. Kan? Tidak tahu berterima kasih. Mendapat majikan yang bagus, dengan gaji yang 2,000. Kalau kamu kerja hari Ahad, kamu dia bayar lebih. Tempat tinggal gratis, makan gratis, apa saja aktiviti. Kalau kamu boleh buat, boleh nak live ke apa ke, main TikTok ke, nak ke mana, itu hak kamu. Majikan kamu tak sentuh. Cuma apabila majikan kamu menegur kamu kerana ada sesuatu yang tidak baik, kamu marah, kamu caci dan kamu hina mereka di dalam live-live yang kamu buat, seseorang mengatakan yang majikan kamu tak bagus. Kalau betul majikan kamu tak bagus, kamu lapor. Itu sepatutnya. Kalau sampai 2,000 gaji itu dibagikan kepada kamu, itu majikan kamu bagus. Kalau gaji 2,000 sekarang ini, kalau ikut currency pertukaran 8 juta lebih. Kalau kamu balik ke Indonesia, bekerja sebagai pembantu rumah ART, mungkin 600-700 ribu aja bayaran kamu. Dan sekarang, kamu telah kehilangan kerja, kan telah diberhentikan. Kalau kamu dihantar pulang oleh agen kamu, mungkin kamu boleh pulang. Tapi kalau bekas majikan kamu membatalkan permit kamu melalui sumber manusia dan jabatan imigresen, ini amat merugikan kamu. Sebab mungkin ada alasan membatalkan permit kamu dan kamu ingin memohon permit lain, itu agak susah. Dan ini akan jadi pengajaran pada yang lain. Saya tidak mengatakan keseluruhan, saya hanya membacakan segelintir. Seperti inilah. Seperti ini. Majikan kamu bagus, tapi kamu hina dia. Akhirnya, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, kesilapan yang membuatkan kamu merasa menyesal. Sebab bukan senang untuk mendapatkan pekerjaan. Majikan-majikan lain nak ambil kamu dah tak mahu dah. Sebab dia dah tahu sikap kamu, maka bekerjalah kamu di tempat-tempat lain dan kamu akan merasai kesilapan yang kamu buat. Selamat malam.